بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Hello, hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Malam Permata, horror story yang menghiasi malam anda. Pada malam ni saya akan sampaikan dua kisah, dan kisah yang pertama ni berkenaan kisah kawan saya yang bekerja di Selangor. Dan kejadian ini berlaku semasa dia dalam perjalanan nak balik ke kampung, ke Pantai Timur. Dan kisah kedua ni bagi saya rare lah. Disebabkan kisah yang kedua ni saya ada satu video yang mungkin terkait dalam untuk kisah yang kedua ni. Video penampakan lah. Dan sahabat-sahabat semua boleh tengok dan nilaikan sendiri di story yang kedua nanti pada hujung video. Dan harapnya sahabat-sahabat semua boleh tonton sampai habis lah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Dan juga boleh komen pendapat anda di ruangan komen. Jadi tanpa membuang masa, jom kita dengarkan kisah yang pertama. Okey, kisah yang pertama ni berlaku kepada Amir. Bukan nama sebenar. Amir ni kawan saya kawan saya sekampung lah. Amir ni dia bekerja di Selangor sebagai anggota polis. Kejadian ni berlaku lebih kurang 5 tahun lepas. Dan kisah ni diceritakan pada saya pada 2 tahun lepas. Pada cuti akhir raya, dia balik kampung, jadi kita orang jumpa lah. Masa dia balik raya dekat kampung tu, kita orang jumpa. Jadinya dia cerita dekat saya ni lebih kurang 2 tahun lepas dah. Dan kisah ni berlaku ketika dia nak balik ke kampung, disebabkan dia ada urusan family dia. Jadinya pada satu hari ni selepas dia lulus cuti, jadinya dia pun bercadang nak balik kampung lah. Dan hari tu hari Jumaat, hari yang dia bercadang untuk bertolak untuk balik kampung. Pada tu hari tu adalah hari Jumaat. Jadinya dia masa tu dia nak bertolak pada waktu petang. Disebabkan dia kata nak yalah bertolak pada waktu petang ni, dia kata sejuk lah sikit. Dan suasana malam apa semua, dia lebih suka berjalan malam lah. Jadinya dia pun bertolak lah pada petang Jumaat tu. Dia pun lepas asar, dah lewat dah masa tu, dah 5.30, mungkin hampir pukul 6. Pada pukul 5.30 tu dia pun turun daripada rumah. Dan selepas keluar je daripada kawasan rumah tu, dia kata dia rasa lapar. Dia kata dia nak singgah makan dulu dekat kedai, supaya dia kata yalah perjalanan dia ni lebih lancar lah, tak perlu nak singgah mana-mana kedai dah masa perjalanan nak balik tu kan. Jadinya dia nak makan siap-siap lah. Dia pun singgah lah makan dekat kedai tu. Selesai je makan, dia pun mulakan balik perjalanan dia. Jadinya macam biasalah, Selangor dia masuk KL untuk ni lah, untuk terus ke Gombak apa semua ni, untuk masuk ke highway Karak apa semua ni, untuk balik ke ni Pantai Timur. Dan keluar je daripada Selangor, dan dia masuk satu highway ni. Dekat highway ni masa tu dah rasanya dah masuk lebih kurang dekat maghrib dah masa tu. Dan dia pun teruskanlah perjalanan dia ni. Dia terus perjalanan dia ni kat atas highway tu kan.
Dan selepas daripada tu dia kata dia bunyi macam bunyi motor lah, ramai-ramai macam segerombolan motosikal ni potong dia. Mula-mula tu lebih kurang 2-3 biji motor potong. Dan dia kata lebih budak-budak ni dia kata macam berlumba lah dekat atas highway tu. Dan jalan masa tu tak adalah sibuk sangat, tapi adalah kenderaan tu kan. Dan dia kata tiba-tiba lepas je motor 2-3 biji motor tu potong dia kata kan, motor tu ialah depan dia ni adalah kereta sebiji lagi. Dan jalan tu, highway tu ada 3 lane, ada 3 ni lah, 3 laluan ni. Tak tahu macam mana dia kata motor tu nak memotong lagi kereta depan dia tu, tak lepas kan. Motor daripada gambaran dia lebih kurang macam ni lah kan. Motor daripada belakang potong dia laju kan, potong masuk depan dia nak potong lagi, rupanya tak lepas, terlanggar lori yang ada sebelah kanan, terlanggar belakang lori kan. Dengan dalam keadaan laju langgar belakang lori kan. Sahabat-sahabat semua boleh bayangkan, langgar belakang lori tu dia kata ni lah, bersepai lah kan, bersepah dekat atas jalan tu. Dia kata masa kejadian tu berlaku, masa budak tu langgar je belakang lori tu, dia kata kan, serpihan motosikal tu kan kena dekat melantun, kena dekat kereta dia lah, dia kata. Dan dia pun masa tu nasib baik, dia kata dia boleh kontrol lagi steering dia tu kan. Dan tak habis dengan kejadian tu, dia kata rupanya belakang dia tu ada lagi motor yang ada banyak lagi motor yang tengah berlumba dengan keadaan laju kan, potong dia lagi. Dan motor yang belakang ni mungkin dia tak perasan yang member dia depan ni dah accident kan. Sebab jalan tu pun dia kata tak adalah kan, masa tu kan dah malam. Dan motor yang laju tu langgar pula yang motor yang dah accident tu. Sekali dengan masa-masa semua tu, dia kata kena langgar lagi dengan member-member yang belakang yang tengah berlumba juga ni, dalam keadaan laju langgar lagi. Dia kata masa tu memang huru-hara lah dekat atas highway tu, memang huru-hara. Dan dia pun lepas je kejadian tu, dia bagi double signal, dia berhenti, dia cari ruang sebelah kiri, dia nak parking kereta dia lah. Sebabkan masa tu memang dia kata yalah, memang keadaan masa tu memang bahaya lah, disebabkan dia kata atas highway kan, semua kenderaan lebih kurang yalah, dekat atas highway ni kenderaan memang laju-laju. Paling slow pun rasanya 100 sudah slow dah dekat atas highway ni. Dia pun parking tepi, dia pun keluar. Dia nak keluar lah, dia nak tengok keadaan tu macam mana. Sebabnya kejadian tu pun berlaku depan mata dia, dan serpihan tu pun kena dekat kereta dia. Dia turun, tapi dia turun tu dia tak check pun kereta dia. Dia turun tu dia terus ke belakang untuk ni lah, untuk tengok keadaan lah, mangsa apa semua kan. Kalau boleh tolong dia nak tolong, dia kata. Bila dia pergi dekat tempat kejadian tu, dia kata Allah sajalah, dia kata. Dia nak bagi gambaran pun, dia kata memang keadaan tu memang teruk, sangat. Dia kata campak sana tercampak sini kan, dekat atas jalan tu pun memang sampaikan kereta yang belakang tu memang tak boleh nak lalu kan. Risau takut terpijak ke kan, terpijak masa ataupun yalah, serpihan motosikal tu pun bahaya lah untuk pengguna jalan raya lain tu. Dan masa saya masa tu dia cerita dekat saya, dia kata memang keadaan masa tu memang teruk lah. Dia kata ada seorang tu, dia kata badan tu sampai terpulas
Terpulah macam mana ni, dia badan dia ni kan, badan depan ni dekat depan, dari paras pinggang ke bawah ni terpusing ke belakang. Memang ngeri. Dan yang paling ngeri dia kata yang masa tu yang terlibat lebih kurang 5 ke 6 biji motor. Dan yang meninggal tu memang ada lah. Yang patah kaki, patah tangan tu, patah riuk tu, dia kata memang wajib lah kan. Dengan kelajuan macam tu memang kan, kalau tak patah tu memang luar biasa lah, kan. Yang paling teruk dia kata yang melanggar belakang lori tu, dia kata hancur. Kepala tu macam tak ada kepala, hancur. Dia kata nampak rambut je yang macam terburai macam tu. Memang dia kata Allah, memang ngeri. Kan? Memang kalau tengok tu, dia kata tengok sekali limbah tu macam tak ada kepala terus. Dan dia pun yalah, nak buat macam mana kan, dia kata memang kemalangan tu memang kemalangan ngeri dan dia tak boleh nak sentuh apa-apa lah. Dan masa tu pun orang ramai dah turun lah kan, yang mana tengok mangsa yang boleh kata yang masih selamat tu kan, bawa ke tepi apa semua. Dan dia pun buat panggilan ni lah, ambulans apa semua lah, pihak berkuasa apa semua datang apa semua. Jadinya dia pun anggota polis. Jadinya dia pun adalah bagi tahu dekat pegawai ataupun ni lah, pihak berkuasa yang datang tu. Dia kata kejadian ni berlaku depan mata dia. Jadinya kalau untuk diperlukan untuk dia bagi statement, dia kata dia boleh je. Tapi dia sekarang ni sebenarnya dia ni dalam perjalanan untuk balik ke kampung. Dia kata jauh lagi perjalanan ni, dia kata. Jadinya yalah, kalau apa-apa pihak berkuasa akan kontak dia lah. Jadinya dia pun masuk balik kereta dan dia pun teruskan perjalanan dia. Tapi dia dekat atas kereta tu, dia kata dia rasa yalah trauma lah juga kan, kejadian berlaku depan mata dia. Dan dia pun perjalanan ni jauh lagi. Dan dia pun masa tu dia singgah lah dekat stesen minyak. Sebab dia kata dekat atas kereta tu dia rasa tak selesa. Disebabkan dia rasa ada terbau something lah. Dan dia pun berhenti lah dekat stesen minyak tu. Dia keluar, dia cek kereta dia balik. Sebab masa kejadian tu dia kata dia sampai tak ingat pasal kereta dia yang kena sepihan tu kan. Dia pun cek lah kereta dia, dikeliling kereta dia. Rupanya dia kata dekat kereta dia ni, dia kata cala tu adalah memang cala, adalah cala. Dan dia kata ni ada percikan darah. Dan dia kata ada macam kulit ataupun daging manusia tu. Dia kata patutlah dekat atas kereta dia rasa tak selesa kan, dengan darah, dengan dia kata macam ada kuning-kuning kan. Tak tahulah otak manusia ke apa, saya tak pastilah, wallahu alam. Dan dia kata memang, tapi percikan tu yang kena dekat kereta dia tu memang daripada kemalangan tadi lah. Dan dia pun dah rasa tak sedar hati. Dia kata tak boleh nak teruskan perjalanan untuk balik kampung. Dia kata kena balik dulu ni. Dia kata sebabkan dia kata yalah belum bergerak keluar KL lagi dah tengok benda macam ni, ngeri macam ni dia kata. Jadi dia pun patah balik. Dan dia patah balik tu, dia pun singgah lah dekat kawan dia ni yang meniaga dekat tepi jalan. Saya tak pasti meniaga burger ataupun kedai makan, saya tak ingat lah. Tapi dia singgah dekat kawan dia ni sajalah, sebab masa tu kan masih awal lagi. Dan dia pun singgahlah dekat kawan dia ni, turun kereta. Dia call kawan dia dulu. Jadi sampai situ dia turun kereta, dia pergi jumpa. Jadi dia pun ceritalah dekat kawan dia ni kejadian yang kemalangan tadi ni. Jadinya kawan dia ni kata patutlah, dia kata
Dan aku tengok engkau ni pun lain macam, dia kata. Nampak muka tu pucat sikit, dia kata. Kan. Jadinya dia ceritalah dekat kereta dia ni ada percikan darah apa semua ni. Jadi kawan dia ni bagi nasihat lah. Dia kata ginilah, dia kata kau kena pergi cuci kereta kau ni. Pergi basuh, kasih bersih semua. Dan balik kau kena mandi semua. Ambil wuduk, mandi, bersihkan diri kau ni, dia kata. Sebabkan dia risau lah. Dia kata dia tengok Amir ni pucat lain macam kan, muka apa semua, dengan terkejut apa semua kan. Dia takut Amir ni lemah semangat apa semualah. Jadi Amir pun tak cakap banyak. Amir pun start kereta dia, cari tempat car wash ni lah. Tapi masa tu dah malam kan. Dia pun cari-cari, adalah kedai basuh kereta automatik ni. Jadi dia pun masuk macam drive thru kan, basuh kereta automatik tu, dekat mesin tu. Masuk, cuci-cuci apa semua. Dan selesai tu, yalah, Alhamdulillah dia tengok kereta dia dah bersih apa semua. Jadi dia pun balik lah. Bila sampai je depan rumah dia ni, jadi barang-barang, beg-beg baju dia apa semua dia tak keluarkan lah. Dia tinggal dekat atas kereta. Sebab kan dia kata dia nak bertolak pagi esok. Untuk balik kampung ni dia cadang nak bertolak pagi esok. Dia pun turun kereta dan kunci kereta apa semua. Jadi dia pun pergilah dekat rumah dia ni untuk buka pintu depan lah, untuk masuk dalam rumah. Jadi dia sampai depan pintu rumah ni, rupanya kunci rumah dia ni dia tertinggal dekat dia tinggal dekat dalam kereta dia. Jadi dia pun nak patah balik lah. Dia nak patah balik tu kan, dia toleh je, tak jauh sangat pun dia parking kereta dia tu. Dia toleh je dekat kereta dia ni. Dia toleh, dia ternampak sesuatu dekat atas bumbung. Dia kata masa tu dah lah dia baru lepas dengan dalam keadaan terkejut lagi dengan kejadian yang kemalangan tu. Dia toleh je, dia tengok ada sesuatu yang berbungkus dekat atas bumbung kereta dia. Dan masa tu dia dah istighfar lah. Dia istighfar, lepas tu dia pandang tempat lain, dia istighfar dan dia mengucap apa semua, dan dia adalah baca-baca sikit kan. Lepas tu dia toleh balik tu dah tak ada. Dia pun terpaksa kena pergi dekat kereta juga sebab nak ambil kunci rumah ni kan. Jadinya dia pun pergi dekat kereta, ambil lah. Dan dapat ambil kunci rumah apa semua. Dan dia pun boleh masuk dalam rumah lah. Dan pendekkan cerita, dia dah selesai mandi, solat apa semua. Dan jadinya dia pun nak tidur lah. Nak tidur awal lah sikit kan. Dan masa tu pun dah lebih kurang, dia kata dah pukul 10-11 dah masa tu. Jadinya dia pun nak tidur lah. Dan dia pejam mata nak tidur dekat atas katil tu. Dia kata susah sikit nak tidur pada malam tu kan. Jadinya dekat atas katil tu, dia kata ni lah, pejam mata je lah kan, nak tidur. Dan dia kata bila dia hampir nak terlelap je, dia kata kan, dia terdengar macam ada benda jatuh dekat luar. Dam, jatuh, macam benda jatuh dekat atas, bukan dekat atas bumbung rumah dia, tapi dekat atas kereta dia kata. Dia terkejut juga kan. Dia fikir juga ke ada kucing yang lompat naik atas kereta dia ke, tapi bunyi tu kuat kan. Dan dia pun bangun dengan orang kata ni lah, dengan mamai tu pinga-pinga lah kan. Bangun tu dengan keadaan terkejut tu. Dia pun pergi dekat tingkap dia cek. Dia buka tingkap dia ni, dia cek. Dia rintai sikit dekat luar rumah dia. Tak ada apa-apa pun, dia kata, dekat kereta dia ni kan. Dan dia pun nak tidur lah balik kan. Nak tidur balik, dia kata sama juga. Dengar pula bila dia bukan masa dia nak tidur tu okey, tapi bila dia rasa dia nak terlelap ni kan, dah memang nak gone, nak lelap dah.
bunyi lagi sama sampai 3 kali dia kata kan. Sampai kan dia rasa dah tak tahan dah, dia pun buka pintu. Dia keluar lah, buka pintu rumah, dia keluar, dia check, pergi tengok dekat kereta dia apa benda kan. Dan tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa. Cumanya dia kata yalah dalam keadaan serabut tu kan, dengan dia kata dia nak dia nak tidur awal disebabkan esok kan dia nak bertolak, dia nak bangun awal untuk balik kampung ni. Dia pun berjalan balik untuk ni, untuk masuk dalam rumah. Dan sebelum masuk rumah tu dia sempat toleh lagi dekat kereta dia. Dia tengok ada lagi, dia kata benda macam tak tahulah, dia kata macam ada benda dekat atas kereta dia tu, macam tengah menggelupur dekat atas kereta dia kan. Masa tu kan dia kata Allah sajalah yang tahu, dia kata dah lah dia tinggal seorang, dia kata disebabkan housemate dia sebelum ni dah pindah rumah. Jadinya dia duduk seorang je lah kan. Tapi apa, dia kata aku tak boleh nak buat apa, dia kata. Dia masuk rumah je lah kan. Dia masuk rumah dan dia baca apa yang patut, dia kata untuk ni lah, untuk tenangkan dia dan untuk tak nak ada gangguan lagi lah, dia kata. Tapi pada malam tu dia kata dia tak boleh tidur. Dia kata lepas subuh tu baru dia boleh lelap kejap, dia kata. Lepas subuh tu. Jadinya selepas subuh tu dia sempat tidur kejap. Jadinya pagi tu dia bangun lah, sebabnya dia memang nak bertolak awal kan, supaya ni lah perjalanan dia ni lebih selamat lah kan. Jadinya dia bangun pagi, selesai mandi apa semua. Jadi dia pun dia keluar rumah, kunci rumah apa semua, nak bertolak lah. Sampai dekat kereta kan, sampai dekat kereta ni dia pun masuk dalam kereta, start enjin, dia panaskan enjin kereta macam biasa lah. Dan dia buka aircon apa semua kan, dia menung lah, main phone apa sekejap kan. Tapi dia kata masa dia buka aircon tu, dia kata masih ada lagi bau hanyir, ataupun yalah bau hanyir lah. Tak selesa lah dia kata. Nak kata bau busuk tu tak ada busuk sangat, dia kata cuma bau hanyir, macam bau darah apa semua. Dan dia kata pelik sebab dia kata kereta dia dah basuh. Dia pun keluarlah kereta dia ni, dia check, dia pusing balik, dia check satu-satu. Dia check dekat kereta dia ni, dia kata dah okey dah tak ada, dia kata tak ada dah darah ke apa ke. Dia pun masuk balik kereta, dia menung kejap, dia kata tak tahulah macam mana dia terlintas untuk check dalam enjin dia. Dia tarik bonet depan dia, jadi dia pun buka bonet, dia check. Rupanya dia kata dalam bonet kereta tu rupanya ada lagi, ada sepihan-sepihan, dia kata ada macam kuning-kuning. Dia kata, dia bagi tahu, dia kata otak, dia kata. Sebab sebelum ni pun dia dah biasa tengok kan. Disebabkan masa kejadian malam tadi tu kan gelap kan. Jadinya pagi ni dia boleh tengok dengan jelas kan. Sepihan-sepihan tu dengan ada darahnya dekat radiator depan, yalah dekat atas enjin, dekat grill depan, celah-celah tu pun masih ada kan. Sebab kan dia basuh dekat kereta, depan basuh kereta automatik kan. Jadinya tak orang kata tak sedetail dengan orang basuh lah kan. Jadi dia pun naik kereta, dia pergi cari dekat car wash yang ni lah, car wash yang orang yang basuhkan lah, untuk cuci sekali lagi kata dia, dan sekali dengan cuci enjin apa semua. Dan dia cari di kedai Bangla mana, dia kata kan. Dia pun dia kata dia malas nak pergi dekat kedai Melayu ke apa semua kan, takut banyak tanya lah kan. Nak cuci enjin ni, orang buka enjin mesti orang nampak darah ke, ataupun yalah benda-benda berketul-ketul yang dah kering lah dekat atas bonet tu. Sebab kan yalah dekat enjin ni kan panas kan.
Jadi dia pun basuh dekat kedai bangla mana dia kata. Dan dia kata nasib baik bangla tu tak ada banyak tanya lah kan. Dia takut orang tak berani nak basuh je kan. Takut orang tak nak basuh kalau dia cerita benda yang betul. Jadian yang kemalangan tu dia takut kedai basuh kereta tu tak nak basuh. Jadi settle lah. Dia pun bertolak balik. Pendekkan cerita, dia pun sampai dekat kampung. Dan sampai dekat kampung tu kan, balik rumah, dia rasa badan dia ni, dia kata macam nak demam. Dia kata kan macam nak demam. Dan yalah, dia pun sampai kat kampung tu, dia jumpa mak dia apa semua. Dan dia bermalam tidur kat rumah mak dia lah. Dan keesokan harinya ni, yalah, disebabkan ada urusan apa semua, dia berjumpa lah dengan bapa saudara dia ni. Dan bapa saudara dia ni seorang ustaz kan. Dan yalah, dia jaga-jaga balik kampung. Jadinya yalah, berjumpa bersembang lah dengan bapa saudara dia ni kan. Cumanya bapa saudara dia ni kata, dia kata, pakcik tengok kau ni kan, lain macam sikit lah. Dia kata nampak muka pun nampak macam letih je. Jadinya Amir pun cakap lah. Amir ni kata dia rasa nak demam. Dia kata tak berapa sihat sikit lah kan. Tapi bapa saudara dia ni kan ustaz. Jadinya tak tahulah, dia tengok kat Amir tu, dia boleh nampak sesuatu ke, ataupun dia dapat rasa sesuatu ke, saya tak pasti kan. Dia tanya-tanya Amir ni. Jadinya Amir pun ceritalah kejadian yang dia melihat kemalangan berlaku depan mata dia. Dan dia ceritalah yang percikan darah apa semua kena dekat kereta dia ni. Jadinya pakcik dia ni kata, dia kata kau kena pergi berubat lah. Dia kata kena pergi pelepas. Dia kata disebabkan dia kata mungkin lah, dia kata dia takut Amir ni terkena ni badi. Saya tak pasti badi tu badi mayat ke ataupun badi apa ke kan. Sebab Amir ni dia lepas pada kemalangan tu, dia turun kereta dia dan dia tengok lah masa-masa tu depan mata dia kan. Dan Amir ni sebenarnya dia ni yalah, bagi saya dia ni memang kuat semangat dah. Kalau nak kira kan, memang dia ni anggota polis. Dan dia kata memang sebelum ni pun dia pernah lah uruskan. Dia kata ada satu kes ni, dia kata orang yang meninggal lebih daripada seminggu. Dia kata dia pernah dapat kes macam tu, dan dia pergi uruskan lah. Dan dia kata masuk untuk ambil mayat yang dah seminggu meninggal, dan keadaan teruk lah dia kata kan, dengan reput apa semua. Jadinya dia pernah melalui benda-benda macam ni. Jadinya bagi saya sebenarnya dia ni dah, semangat dia tu dah lain macam lah daripada kita orang biasa yang tak pernah jumpa mayat ataupun tak pernah nak uruskan benda-benda macam ni. Lagi rasa kalau kena dekat kita ni lagi teruk. Dan alhamdulillah Amir yalah pergi berubat apa semua. Dan yalah untuk pulihkan semangat dia ni lah. Dan alhamdulillah lepas pada tu dia okey sampai sekarang, alhamdulillah dia kata. Cuma yalah, kejadian tu dia kata memang kejadian yang paling ngeri lah dia kata berlaku kan. Dan cerita yang saya sampaikan ni pun mungkin ada yang orang kata part-part yang tertinggal kan. Mungkin sebab kisah ni saya dah dengar 2 tahun lepas. Dan memang masa saya dengar tu memang sangat ngeri cerita ni. Memang sangat ngeri kan. Dan yalah, itu sajalah kisah yang pertama yang berlaku pada Amir. Jadi jom kita dengarkan kisah yang kedua pula, bersertakan dengan video. Harap sahabat-sahabat semua boleh tengok dan tonton sampai habis. Dan kisah kedua ni tak terlalu panjang. Dan yang pentingnya saya nak sahabat-sahabat semua tengok video penampakan yang berlaku dekat saya ni, yang secara tak sengaja terakam.
Okey, untuk kisah yang kedua ni, adalah kisah saya sendiri. Dan kisah ni berlaku pada zaman PKP dulu. Kan, masa zaman PKP dulu. Yalah, masa tu memang tak boleh nak keluar rumah apa semua. Dan saya ni suka karaoke. Saya ni suka karaoke dan yalah selalu buat karaoke dan merekod video untuk saya masukkan dalam Facebook untuk konten lah lebih kurang kan. Masa tu saya tak main TikTok lagi masa tu. Saya ni lambat sikit untuk main TikTok ni. Dan masa tu saya tengah karaoke macam biasa, tengah rekod kan. Cumanya masa tengah karaoke tu, masa tu dah pukul 12 lebih dah, 12 malam dah. Tengah-tengah karaoke tu, saya rasa macam ada benda yang melintas depan saya kan. Cumanya benda tu melintas, saya rasa macam gelap je sekejap. Cep, benda tu lalu. Benda tu lalu, rasa macam gelap sikit. Cumanya saya sempat toleh tengok. Tak ada apa-apa pun. Dan saya masa tu mungkin saya terfikir, yalah mungkin takut ada binatang-binatang ke kan, ada rama-rama ke kan melintas. Tapi saya rasa benda tu besar kan. Disebabkan masa tu saya rasa mata saya pun rasa macam gelap sikit. Gelap kejap. Jadi saya buat tak tahu je kan. Saya teruskan karaoke, teruskan nyanyian tu. Nyanyi macam biasa sampai habis. Dan ya masa tu mungkin saya buat tak tahu je. Dan selepas daripada tu saya pun tengok balik rakaman karaoke saya tu. Tengok balik kan, tengok balik. Memang kalau kita tengok dengan orang kata dengan biasa kan, secara biasa je tengok je, tak fokus, memang tak nampak. Sebab benda tu memang laju kan. Cumanya yalah masa tu saya rasa macam tak sedap hati dah kan. Memang tak sedap hati dah. Memang masa tu saya rasa saya nak cari apa benda yang melintas. Takut nampak depan kamera. Jadinya saya tengok satu-satu, slow, saya pause, saya play, pause. Rupanya memang ada benda tu. Dan macam bayang, lebih kurang macam bayang macam tu lintas. Wallahualam. Benda tu benda apa, wallahualam. Masa tu memang saya pun buat tak tahu je lah kan. Masa tu rasalah takut tu ada lah kan. Tapi tak ada lah orang kata sampai macam kita jumpa hantu menggeletar badan apa semua, tak ada. Dan nak dijadikan ceritanya kan, selepas daripada tu jarak masa tu dah agak jauh je sebenarnya. Rasanya dah 2-3 tahun lepas pada kejadian video ni. Pada satu hari tu saya tengah, masa tu saya dah ada TikTok. Masa tu saya main TikTok, saya scroll macam biasa, scroll. Tengah scroll tu saya tengok ada satu VTT ni, Prai, Pusat Rawatan Al-Idrus Prai, Ustaz Syafiq tu kan. Ada satu video tu dia kata dia ada bacakan satu ayat ni, ruqyah lah lebih kurang. Dia kata fokus pada video ni, dia kata ikut fokus dan adalah arahan dia selepas tu. Dan saya pun play macam biasa, tapi isteri saya tu ada sebelah. Tak adalah jauh sangat, tapi bukan dekat sebelah saya, tapi adalah jarak lebih kurang kan, tepi saya tu. Dia pun tengah main phone dia. Masa tu saya rasa lepas maghrib saya rasa.
Lepas maghrib ataupun lepas isyak. Masa tu isteri saya ni tengah pakai ni kain semayang lagi, telekung untuk solat lah kan, tak buang lagi dekat kepala dia. Dan saya tengah play video tu kan, tiba-tiba isteri saya sebelah ni kan menangis dengan kuat, meracau. Saya sampai terkejut. Saya pause video tu. Tengok dia memang lain macam lah. Memang bukan bergurau lah. Saya ingat dia nak gurau apa kan. Jadinya saya pun yalah baca-baca dah sikit. Baca ayat kursi apa semua. Dan alhamdulillahnya Alhamdulillah okey. Dan disebabkan tu saya rasa yalah ada benda lah. Maknanya ada benda dekat isteri saya ni. Dan disebabkan tu saya ada disebabkan dia meracau tu, saya jadi sebelum ni pun saya jadi terlintas lah keadaan saya memang rasa tak selesa masa tu kan. Dan isteri saya pun dia kata dia mengadu sakit belakang, sakit pinggang. Saya pun rasa memang ada kena-mengena lah kan. Semua saya tak tahu punca tu daripada mana. Dan saya pun keesokan hari tu saya terus bawa pergi jumpa perawat lah. Perawat yang memang dah saya biasa ni lah. Saya dah selalu pernah berubat lah sebelum ni dengan perawat tu. Jadinya saya pun bawa isteri saya ni berubat. Selepas berubat tu okey. Dan perawat tu bagi tahu, dia kata yalah selepas baca tu adalah dekat rumah perawat tu adalah meracau apa semua ni. Jadinya perawat tu ada tanya benda tu yang masuk dalam badan isteri saya ni. Jadinya perawat tu cakap, dia kata benda ni sebenarnya orang punya, tapi dah tak ada tuan, disebabkan tuan dah meninggal. Jadinya benda ni dah tak ada hala tuju dan merayau-rayau di sekitar kampung. Jadinya perawat tu kata dia ni dia ikut je, ikut mana-mana tempat yang dia rasa dia nak singgah, dia singgah kan. Dekat orang-orang yang badan lemah ni memang jadi sasaran dia lah kan. Dan kejadian ni pun sempatlah saya berubat 2 kali rasanya. Dan selepas daripada berubat yang pertama tu, saya pergi lagi yang kedua disebabkan isteri saya ni rasa tak selesa lagi kan. Dan yalah saya simpulkan kejadian yang video tu pun saya rasa ada sangat paut dengan benda ni kan. Dan yalah benda ni sebenarnya perawat tu ada beritahu benda ni adalah alamak nak sebut rasa seriau lah, hantu raya. Itulah nama dia. Dan benda tu lah yang kena dekat isteri saya tu. Dan dalam video tu wallahu alam lah kan. Sahabat-sahabat semua boleh nilaikan sendiri lah. Tapi benda tu yang melintas tu warna hitam lah. Jadi itulah kisah yang kedua. Yang rare-nya yang video tu lah yang rare-nya. Yang sempat yang secara tak sengaja terakam dan menjadi kenangan saya lah kan. Dan menjadikan modal untuk saya menceritakan dalam episod kali ini. Jadi sahabat-sahabat semua, minta sahabat-sahabat semua boleh subscribe, like dan share kan, untuk bantu channel saya ni. Kesian kat channel saya ni kan. Untuk bantu channel saya lebih grow lah, untuk
untuk saya lebih bersemangat lah untuk membuat konten-konten seram ni. Okey, apa-apa pun kita jumpa lagi di next episode. Dan setakat ini saja. Assalamualaikum.